Hari ini, keadaan alam sekitar kita semakin membimbangkan. Sungai tercemar, udara semakin kotor dan cuaca yang tidak menentu. Jika kita tidak mengambil tindakan, pelbagai kesan akan berlaku seperti pencemaran, kemusnahan hutan dan habitat dan pelbagai penyakit yang menjejaskan kesihatan dan kualiti hidup kita. Kita semua boleh membantu untuk mencegah daripada masalah ini berterusan dengan cara amalan hijau. Yang pertama, jimatkan penggunaan air dan elektrik. Pastikan air dan elektrik ditutup selepas digunakan untuk elakkan pembaziran. Seterusnya, amalan lain yang boleh kita lakukan adalah buang sampah ke dalam tong sampah. Asingkan sampah mengikut kategori tong kita semula. Tanam pokok dan bergotong royong. Terdapat banyak lagi amalan-amalan dan langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk menjaga alam sekitar. Marilah kita berubah dan mengamalkan amalan hijau demi generasi yang akan datang. Alam sekitar kita, tanggungjawab bersama.